Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اشرح لنا صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sahabat yang rahmati Allah, pagi ini kita akan baca pedoman tazkiyah jiwa atau tazkiyatun nafsi. Jadi pedoman yang pertama, bila kita nak bersihkan jiwa, tazkiyah bermula dengan tasbih. Maksudnya, penyucian jiwa itu memerlukan proses tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah kita faham. Sebab kita dah bincang semalam. Mentasbihkan Allah bermaksud meletakkan Allah itu sebagai sesuatu yang suci di hati kita. Jadi tasbih yang kita buat itu tasbih kepada hati kita dengan meletakkan Allah sebagai sesuatu yang suci, indah dan mulia. Apabila rasa mulia dengan kebesaran Allah sebagai Tuhan yang berkuasa dan menjaga kita, maka dengan sendiri rasa kagum kepada selain daripada Allah tidaklah sampai mengatasi kebesaran Allah sebagai Tuhan kepada kita. Jadi itu benda penting tu. Jangan sekali-kali besar makhluk atau kagum kepada makhluk itu sampai lebih tinggi daripada Allah. Tidak salah kita rasa kehebatan makhluk, tak salah. Kita pakai kelebihan yang ada pada makhluk, tidak salah. Apa yang menjadi masalah? Bila makhluk tadi dapat ataupun dirasakan seolah-olah hebat dan mulia sehingga walaupun tanpa sedar menenggelamkan kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Jadi saya pun tak tahu kenapa dekat. Sekejap. Saya tukar mic lain. Dia tak ada suara dekat. Tu kita pakai yang lain. Kat itu ada teruskan. Okey. Jadi sahabat semua, terima kasih ya, tolong bagi tahu. Jadi kita ulang sekejap. Tak salah kita rasa kehebatan makhluk, kita menikmati kelebihan yang ada pada makhluk, tak salah. Tetapi
jangan sampai dia menenggelam ataupun membayangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada suara juga dekat YouTube? Ada? Dah ada lah. Okey. Jadi sahabat semua, dekat Facebook cuba cek, ada suara tak? YouTube ada. Facebook tak tahu kenapa. Ya? Okey, dah ada. Baik, dah ada. Baik. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kehebatan makhluk boleh kita nikmati, rasai dan terima dia, tapi jangan sampai dia lebih besar daripada kemuliaan Allah sebagai Tuhan kepada kita. Boleh ya, sahabat semua? Itu benda yang penting. Sebab itu Rasulullah SAW berpesan. Rasulullah kata sebagai peringatan, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya darun man la dara lahu." Dunia itu akan menjadi pujaan atau rumah yang dirasakan kekal bagi orang yang tidak ada rumah untuknya. Ad-dunya darun man la dara lahu. Cuba dengar baik-baik. Dunia itu akan dianggap rumah, tempat menetap, kekal, bagi orang yang tidak ada rumah bagi dia. Maksudnya, apabila kita tidak merasai akhirat itu sebenarnya rumah kita yang sebenar, maka dunia akan ambil alih hati kita. Itu maksud Rasulullah. Ya, dengar baik-baik. Jadi apabila dunia ambil alih hati kita, akhirat hilang, itu maksudnya. Dan Rasulullah sebut lagi. Rasulullah kata, dunia itu malun man la malahu. Dunia itu akan menjadi harta atau sumber kekayaan kepada orang yang tidak ada harta atau kekayaan baginya. Jadi maksudnya, orang yang kalau dia sudah kaya akhirat, dunia itu dia tidak akan utamakan lebih daripada akhirat. Jadi dunia akan digunakan sebagai alat untuk mendapat kekayaan akhirat. Dan yang paling teruk lagi, Rasulullah SAW sebut, Rasulullah kata, "Walaha yajma'u man la aqla lahu." Dan untuk dunia itu akan berusaha mengumpulnya, menimbulnya, melonggoknya orang yang tidak ada akal padanya. Jadi orang yang tak ada akal sahaja, orang yang berusaha melombok-longgok, menimbun-nimbun kekayaan dunia. Kerana sebenarnya bagi Rasulullah, kekayaan dunia itu tidaklah lebih besar daripada kekayaan akhirat. Jadi kalau sahabat dengar yang tu, ini sungguh ni. Kalau kita sudah utamakan akhirat, maka dunia itu dengan sendiri dia menjadi tawar di hati kita. Bukan kita tak mahu, bukan kita tak ambil, tetapi dia tidak sampai melebihi kadar keperluan. Bukan lagi memenuhi kadar kemahuan seperti yang kita sebut semalam. Jadi atas dasar itu, maka mari kita baca. Penyucian jiwa bermula dengan menyuci persepsi tentang Allah. Jadi bagaimana persepsi kita tentang Allah itu kita bina, atau bagaimana kita melihat kepada Allah. Jadi jiwa akan rosak apabila Allah menjadi kecil di hati kita. Itu tanda jiwa kita rosak. Dunia menjadi lebih besar. Jadi dunia, Allah jadi kecil, ada dalam hati. Tapi dunia jadi lebih besar. Dan yang ketiga, nafsu diangkat menjadi penentu atau Tuhan dalam hati. Cuba cek ni, 3 perkara. Allah menjadi tersisih. Dunia jadi lebih utama.
dan nafsu yang menentukan keputusan. Cuba cek. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan dalam bab ni, Allah Taala kata, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibun wa lahwun. Maksudnya, melainkan satu game ataupun satu enjoy. Cuba kita tengok, sesiapa yang kalau dunia itu menjadi keutamaan lebih daripada akhirat, tak dapat tidak, dia akan ada dalam satu game. Dia akan berada dalam satu permainan. Dan dia akan letih. Dan dia akan terpaksa bekerja keras untuk memenangi game tersebut. Dan dalam game itu dia adalah lahwun. Rasa seronok, rasa enjoy, rasa excited sangat dengan dunia. Jadi sahabat semua, kalau perasaan tu ada pada kita, itu tanda tak elok. Habis tu, ada segala dunia? Tak apa. Tetapi tidaklah ia mengambil alih hati kita, perasaan kita dan juga kecenderungan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, waladdarul akhiratu khairun. Jadi Allah Ta'ala kata sebenarnya, dan kalau sahabat buka surah Al-An'am ayat 32 ini, pada perkataan ad-darul akhirah tu, Allah tambah wala, demi sesungguhnya. Maksudnya apa? Allah terpaksa bersumpah, bukan terpaksa lah. Allah sampai bersumpah untuk menyedarkan kita bahawa memang sudah menjadi kecenderungan manusia akan tertawan dan merasakan kebaikan dunia itu lebih besar. Maksudnya dia tak adalah kata akhirat tu kecil. Tetapi penampakan dunia itu kelihatan lebih besar di hati. Ini masalah hati. Kalau kita ada isteri, bagaimana kedudukan isteri di hati kita? Jadi kalau isteri yang bersetia kepada kita itu tiba-tiba tenggelam dari hati kita, dan kita lebih pentingkan kereta kita ke, kita pentingkan sukan kita ke, permotoran kita ke, sampai isteri ini tak ada bersama. Macam itulah Tuhan ya kita. Jadi kalau Allah yang lebih baik itu, akhirat yang lebih baik itu, sampai balam-balam jadi hati kita, tak menjadi utama dan tidak menjadi target, itu tanda hati kita tak betul. Jadi satu benda yang kita belajar daripada ayat ni, akhirat itu akan jadi lebih baik kepada siapa? Maknanya siapa yang akan nampak akhirat itu lebih baik? Tuhan sebut lillazina yattaqun, untuk orang yang berusaha, berpada-pada, berhati-hati, berwaspada, beringat-ingat, berjimat cermat. Yattaqun, bertakwa kita sebut tu. Jadi rupanya nak rasa kata dunia itu, akhirat itu lebih baik, tak akan jumpa kalau tak ada usaha daripada kita. Apa usaha ini? Iaitu berhati-hati, berpada-pada. Maknanya ambil dunia itu sekadar memenuhi tujuan kita menuju akhirat. Tapi kalau dekat dunia, dengan baik-baik. Dekat dunia ni, kita ambil semua benda, kita terpengaruh semua benda, kita nak segala-gala, takwa hilang, akhirat tak nampak. Cakap sungguh ni, akhirat tak nampak. Bermaksud, orang yang boleh nampak akhirat itu lebih baik, hanyalah orang yang melatih dirinya untuk berpada-pada, beringat-ingat, berawas. Itu maksudnya. Jadi, cuba ceklah. Kita cek diri kita sekarang. Bab makan ke, pakai ke, bermain ke, berehat ke, cuba cek. Kita berehat kerana apa? Jadi, orang yang berhati-hati dengan dunia, dia akan nampak. Dan di akhir ayat Tuhan sebut, afala ta'qilun, apakah kamu tidak dapat berfikir, bermakna,
di sini alat yang paling besar untuk menuju kepada takwa ialah akal. Akal tu dulu kena kontrol. Kena betulkan persepsi kita. Akal tu dulu kita kena manage. Fikir biar betul. Jangan asal berfikir. Ya? Jadi jangan berpada kalau kita kata kita sudah berfikir. Tak cukup. Fikir biar betul. Betul macam mana? Beringat-ingat agar jangan dunia itu sampai lebih besar daripada kebaikan akhirat. Mesti kita imbang. Kita buat, kita kena tally antara dua tadi. Macam mana sahabat? Maka bila kita buat macam tu, barulah akhirat itu lebih baik. Dan barulah kita nampak dunia ini sebenarnya kita main-main je. Kita main-main. Okey, apa kesan kepada hati bila kita buat macam tu? Apabila kita buat macam tu, apabila Allah dah agung di hati kita, hati akan tunduk. Macam tu. Hati akan tunduk, ego akan runtuh, dan basirah akan mula hidup. Itu kata kena. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam bab ni, saya sebut, bila kita buat benda-benda tadi, hati akan tunduk, ego kita akan turun, ada, bukan runtuh terus. Ada, ego tu kena ada sikit-sikit. Untuk nak buat kerja dunia kena ada. Maksudnya semangat tu. Tapi basirah kita mula nampak. Maka inilah yang Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, sesiapa yang orang kalau Allah sudah mahu an yahdiyahu, Allah nak tunjuk hati dia, dengar ya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala akan lapangkan hati dia untuk dia serah diri kepada Allah. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Ini yang penting bagi kita. Kita nak tengok basirah kita ni terbuka atau tidak. Tuhan kata, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ, orang yang Allah, kalau Allah nak bagi hidayat dekat dia, kan kita kan duk minta hidayat. Kenapalah Allah tak bagi hidayat dekat aku? Kenapalah aku ni macam tak tahu nak buat apa? Jadi gelap, pekat, ataupun buta rasa. Akal mati. Aku dah stuck. Aku dah stres. Aku macam tak tahu nak buat apa. Rupanya ada benda yang tak berlaku. Iaitu Allah tak buka hati kita untuk menyerah diri kepada Allah. Jadi Islam yang kita sebut tu, sebab itu dia kata yashrah sadrahu, Allah akan lapang, legakan dan relakan hati dia untuk serah diri kepada Allah. Maka hari ni sahabat semua, benda yang akan membantu kita untuk nampak basirah ini ialah kita mesti ada dalam mindset kita, akal kita, persepsi kita, kita hidup dengan menyerahkan diri untuk Allah. Bukan kita guna diri untuk kita. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita dah sampai kepada tahap boleh menyerah diri kita untuk Allah, maksudnya kita tak rasa diri kita kepunyaan kita. Jadi ayat ikut aku tak boleh pakai. Ikut saya. Apa peduli apa awak? Apakah hal? Jadi ayat-ayat macam tu tak boleh pakai. Sahabat semua, salah itu. Diri kita bukan untuk kita. Diri kita untuk Allah. Baru Allah boleh pandu kita, sahabat semua. Masya Allah. Baru kita dapat jawapan lah. Kita dapat jawapan apa? Patutlah kita tak terpandukan. Macam mana Allah nak pandu? Kita tak ada kesudian, kerelaan untuk menyerah diri kepada dia. Jadi sahabat-sahabat semua, macam mana agak-agaknya? Sebab itu Tuhan cakap, dengar. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ, tapi orang yang kalau Allah nak sesatkan dia, yang ni kan kita duk kata, dah Allah nak sesatkan dia, yang dah Allah nak tunjukkan dia, jadi ramai orang sesat kata, nak buat macam mana? Dah memang Allah nak sesatkan saya, sebab tu saya jadi macam ni.
Itu memang padam teruslah. Ain basirah. Apa Tuhan buat? Kalau orang itu Allah nak sesatkan dia. Atau kenapa? Jawapannya daripada ayat tadi. Iaitu, bila kita tidak ada kesudian untuk tundukkan diri kepada Allah, macam mana Allah nak tunjuk kita? Maka tinggal lagi, Allah terpaksa lepaskan kita, sesatkan kita. Bukan terpaksa lah. Allah akan, data kita tak ada kesudian. Maka, sebab itu sahabat semua, kita ingat tak bagaimana pelacur wanita yang beri air kepada anjing tu? Kenapa Allah Ta'ala ampun dosa dia sampai dia boleh masuk syurga? Sebab walaupun dia banyak dosa sekalipun, tetapi kesudian di hati dia untuk serah diri kepada Allah dibuktikan dengan ambil air dari telaga, letak dalam kasut, gigit pakai mulut, lepas tu bagi dekat anjing. Kesudian itu Allah tengok. Hari ini kita nak bagi tahu, saya nak bagi tahu kepada saya sendiri, amal yang kita buat, ibadat yang kita buat, sedekah yang kita buat tu bagus. Tetapi kalau tanpa ketundukan dan kesudian, dia tak jadi. Amal tu rugi sebab dia tidak ada tapak untuk Allah Ta'ala pandu. Ya Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, wa man yurid an yudillahu. Siapa yang tak ada kesudian, maka Allah Ta'ala akan sesatkan dia. Apabila Allah nak sesat, tanda-tanda dia, yang ni, baca. Yaj'al sadrahu, Allah akan jadikan hati dia, dada dia, jantung dia, perasaan dia, dayiqan, semput, sempit. Dia rasa betul. Dia akan rasa tak tenang, tak selesai. Lepas tu, harajan, tersekat itu, tersekat ini, stres. Sampai ka'annama yas'adu fis sama. Dia seolah-olah padahal dia tak naik bukit apa pun, tapi rasa sendak itu, dia punya sendak dan rasa sendut semput, sahabat semua, seperti seolah-olah dia sedang naik bukit, padahal dia duduk aja. Maka Tuhan cakap, kazalika, begitulah yaj'alur rijsa, Allah Ta'ala jadikan keburukan. Jadi rijsa tu yang kita kata benda-benda yang menyusahkan, benda kecil tu, macam itulah ada pada diri kita. Allazina la yu'minun, kepada orang yang tidak beriman. Maksudnya, waktu kita tidak dapat menyerah diri kita kepada Allah, artinya waktu itu kita tidak ada kesudian. Allazina la yu'minun itu kepada orang yang tidak ada kesudian. Jadi bila kesudian kita padam, Allah tak boleh nak buat apa. Contoh, kita ajak kawan kita, jom kita pergi makan. Makan je. Jom, saya belanja. Awak sebut je nak makan apa. Hari ni saya nak belanja awak. Semua saya tanggung. Okey. Tiba-tiba dia cakap, minta maaf lah, saya tak ada selera ni. Saya tak nak makan pun. Apa kita boleh buat? Kita pergi beli makanan, bawa depan dia pun, dia tak nak makan. Maka Allah SWT mudah je. Dia tengok dah awak tak mahu, saya nak buat macam mana. Itu dah. Dan tanda tak mahu itu artinya tiada kesudian. Tiada kesudian itulah yang dipanggil tiada iman, sahabat. Tiada iman. Okey. Kita pergi yang kedua. Ya, ada masa sikit lagi. Okey. Yang kedua dia kata, untuk tazkiyah jiwa ini, kita mesti mengenal sistem ciptaan diri. Sistem ciptaan. Maksudnya kita kena kenal diri kita. Kerana mengenal sistem ciptaan itulah menjadi kunci kejayaan ataupun keyakinan. Jadi mengenal diri itu akan membawa kita yakin kepada Allah. Teringat saya selalu ulama kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Jadi mungkin itulah maksudnya. Okey, apakah sistem yang kita kena kenal? Pertama, khalaq. Yang disebut allazi khalaqa, yang mencipta. Jadi maksudnya kita mesti iktiraf dan mesti tahu kita makhluk, dan yang mencipta kita hanya Allah. Sebab itu dalam ayat tu dia kata, lepas sabi isma rabbikal a'la, dia kata apa? Allazi khalaqa. Allah itulah yang mencipta.
Kemudian sawwa, Allah sempurnakan penciptaan kita. Okey? Jadi maksudnya dia tahu apa keperluan kita dan bagaimana kita itu perlu ada. Okey, sahabat semua, dengar perkataan ni. Dia tahu apa yang kita perlu dan bagaimana kita seharusnya ada supaya menepati proses ataupun pattern penciptaan kita tadi. Sebab itu lepas tu bila kita kenal benda tu, dia sebut diri dia lagi allazi qaddara fahada. Dialah yang telah mengkadarkan hukum-hukum ataupun peraturan-peraturan. Kemudian dia akan fahada, akan tunjuk. Jadi fahada itulah sahabat semua yang jadi masalah tadi. Iaitu bagaimana hidayah tu Allah Ta'ala nak beri kalau kita sendiri tak terima dia. Okey. Lepas tu, apabila kita selesai kenal diri, allazi khalaqa fasawwa, kita kenal diri kita ni macam mana dan Allah Ta'ala sempurnakan kita bagaimana. Lepas tu kita terima Allah Ta'ala yang buat peraturan, allazi qaddara, dia yang kadarkan. So, kadar Allah tu mesti belajarlah. Qada dan qadar Allah tu kena faham sungguh. Bagaimana benda tu akan memudahkan hidup kita. Sesiapa yang berpegang kepada qada dan qadar, dia akan terpandu secara auto kepada perkara yang betul, yang dipanggil hidayah tadi. Maka bila dua ni, diri kita ni betul, allazi khalaqa fasawwa zahirnya, allazi qaddara fahada batinnya betul, apa akan jadi? Allazi akhrajal mar'a. Maka Allah Ta'ala akan jadikan alam sekeliling kita tadi berinteraksi dengan kita. Alam itu akan respon kepada kita dan Allah Ta'ala akan keluarkan daripada alam itu apa yang manusia perlu. Sebagaimana Allah Ta'ala keluarkan rumput dari bumi kepada lembu dan binatang-binatang ternak yang tak pandai pun nak tanam rumput, tak pandai nak proses rumput, tapi benda tu keluar dan manusia boleh makan. Lembu boleh makan. Jadi kalau lembu yang tak mengaji, yang tak ada ilmu pun boleh makan tu, ada je Tuhan buat sampai keluar rumput dan sebagainya, sampai lembu tu pun lebih besar dan boleh jual daging dia. Kita tak laku kalau jual daging, tak banyak pun. Sahabat semua, maka manusia begitulah juga dengan alam ini. Itulah yang disebut innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa. Maka akhirnya Allah Ta'ala akan sudahkan apa yang kita ada itu. Kehidupan kita ini menjadi seperti tumbuh-tumbuhan yang mati, kemudian reput, kemudian menjadi debu dan ditiup angin. Jadi nak cerita sahabat semua, macam mana hidup pun sekali-sekali akhir jadi debu je lah. Jadi debu, jadi baja tanah. Jadi janganlah lebih daripada persediaan untuk menjadi debu dan menjadi baja tanah. Sebab banyak kita ambil dunia, banyak hisapnya kena. Jadi apabila kita faham ini, jiwa kita akan tenang. Jadi jiwa tenang bila dia yakin bahawa hidup kita ini bukan berlaku secara rawak. Bukan berlaku secara rawak. Dan kita kena faham, keresahan jiwa lahir bila manusia, dengar, jiwa akan jadi tak betul, kacau bila ada 3 perkara. Pertama, tak faham tentang qada dan qadar Allah. Apa lagi nak percaya? Syarat dia kena percaya. Faham pun tidak, tak tahu pun macam mana benda tu berlaku, maka jiwa akan kacau. Sebab dia tidak akan timbul redha di hati. Yang kedua, apabila kita memusuhi takdir. Jadi apa beza antara qadar dengan takdir? Qadar itu ialah aturan yang Allah Ta'ala susun untuk perjalanan hidup manusia. Sesuatu aturan itu dia ada qadar dan qada. Apabila sesuatu nak berlaku, maka penyambungan ataupun titik pertemuan antara qadar dengan qada tadi
akan melahirkan sesuatu. Jadi maksudnya bila qada bertemu dengan qadar yang tertentu akan melahirkan takdir. Takdir itulah sesuatu yang berlaku dalam hidup kita. Jadi apabila manusia ini tidak faham qada dan qadar, maka takdir yang dia terima, dia akan lawan. Bila lawan takdir Allah, dia tidak boleh redha dengan ketentuan dan takdir. Natijah itu, dia akan mengalami keterencatan. Dan waktu itu, apa yang akan berlaku? Dia akan menyalahkan Allah. Dia menyalahkan Allah. Jadi, ini yang Allah Ta'ala sebut, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ni ayat ni memang ayat popular lah. Dan saya selalu baca untuk diri saya dan sahabat semua. Dan yang saya tertarik dengan ayat ini ialah Allah bersumpah, inna kulla syai'in, kami ini pada setiap perkara itu khalaqnahu, kami cipta ia biqadar, dengan qadarnya. Jadi di sini sahabat, bila kita sebut, bila Allah Ta'ala sebut sesungguhnya aku ataupun kami pada setiap perkara, Tuhan sebut pada setiap perkara dulu, baru Tuhan sebut khalaqnahu, kami cipta ia biqadar, dengan kadar-kadarnya, menuntut supaya kita menjadi orang yang peka dalam setiap perkara. Jadi pada setiap perkara mesti dilihat dengan qadar Allah. Dalam setiap perkara. Jangan lihat dengan akal ataupun nafsu kita semata-mata. Akal kita boleh guna, nafsu kita boleh guna, tetapi diteli atau dikawal oleh qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ni banyak baca Quran, banyak solat, banyak apa lagi tahlil ke, istighfar ke, zikir ke, tetapi bila kita lupa bahagian qadar ini, benda yang kita amal tadi tu tak boleh memandu, tak boleh buka ini patut ke tak patut. Tu maksudnya, ini munasabah ke tak munasabah, ini perlu ke tak perlu, ini Allah suka ke tak suka, ini untuk apa faedah dia, sejauh mana kebaikan dia untuk akhirat dan dunia kita. Kan benda tu tak hadir bila kita tidak memahami akidah ini, iaitu bahawa rupanya dalam hidup kita ni kulla syai'in tu yang penting kita letak depan mata. Sebab itu dalam ayat ini Allah Ta'ala hadirkan kalimah kulla syai'in tu depan-depan, baru disebut khalaqnahu biqadar, baru disebut kami buat dia dengan qadar. Jadi sahabat-sahabat semua, ingat apa benda yang kita nak buat, tengok pada qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kadang kita ni bila tak menepati qadar Allah, satu kelemahan diri kita, setan akan datang untuk memwajarkan kita. Dia makan pusing otak kita. Dia akan pusing. Jadi sebelum kita sebut apa-apa yang kita nak buat dalam hidup kita, setakat ia berdetik ataupun meletup di hati kita, selagi kita tak sebut, setan tak tahu. Tapi masalah hari ni, setan dapat tahu sebab kita tak payah sebut. Kita scroll, kita tengok je skrin tu. Kita tengok, setan pun tengok. Kita duk tengok apa? Kita pilih apa contoh? Kita ke mana? Jadi benda tu sebenarnya kita tak tahu je. Kita tak perasan. Waktu kita duk buka tu, dia pun tengok sekali dengan kita. Dia pun tahu hati kita. Waktu itu, dia akan guna benda itu untuk kawal otak kita. Tapi percayalah, cuba alami sendiri. Kalau kita niat di hati sahaja, kita tak buat apa-apa, kita tak tulis, kita tak pandang,
kita tak baca, kita tak cakap, syaitan tak nampak apa-apa. Dia nampak kita tunduk je. Lepas tu dia nampak kita senyap saja. Dia tak boleh baca apa yang ada dalam hati kita. Itu hakikat. Tapi syaitan dia mana dia tengok. Kita tengok apa? Oh, dia tengok ini. Nah, pakai. Oh, kita sedang apa? Baca apa? Oh, baca ini. Okey, pakai. Jadi sahabat semua, sebab itu diam itu sebenarnya senjata paling baik untuk menutup pintu-pintu syaitan menembusi kita. Diam tu. Sebab tu, saya teringat satu hadis. Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa-siapa yang kalau dia sungguh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, Nabi cakap, "Falyakul khairan." Kalau dia nak cakap, dia cakap yang baik saja. Memang Nabi sebut cakap, tetapi bahasa cakap sini termasuklah tulis. Kalau hari ni scroll ataupun tengok ataupun isyarat. Kalau tidak, auliyasmut. Nabi kata, boleh nak buat yang tadi. Ada kebaikan. Kebaikan untuk dia dan akhirat. Kalau tidak, dia diam. Nabi kata, falyakul khairan auliyasmut. Atau dia diam. Apa makna as-samt? Tak buka mulut. Dia diam macam ni. Orang tanya pun, diam. Abang, marilah makan. Diam je. Isteri pun tanya, kenapa diam ni? Diam juga. Itu makna yasmut. Sahabat-sahabat semua. Jadi, insya-Allah kalau kita buat yang tu, kita akan selamat. Kita akan selamat, sahabat semua. Jadi kesan kepada mata hati, apa akan berlaku? Ya, dia akan melahirkan keyakinan terhadap qadar. Keyakinan terhadap qadar itu akan membuka pandangan batin. Maka waktu itu kita akan dapat melihat hikmah dan bukan sekadar melihat musibah. Musibah yang berlaku tu betul, tetapi hikmah di sebaliknya tu ada. Jadi sahabat-sahabat semua, hikmah akan terlindung apabila kita punya sikap tadi, iaitu tidak memahami sistem penciptaan kita. Jadi bila kita tak faham kita ini siapa, apa sistem Allah Ta'ala buat kita, maka hikmah tidak akan terbuka untuk kita. Baik, sekadar itu dululah. Pagi ni dah 38 minit. Nanti kita sambung seterusnya untuk beberapa lagi perkara. Iaitu tentang masalah jiwa dan juga formula untuk kita tingkatkan tazkiyah kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم آباءنا وأمهاتنا وسلم إخواننا وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.